Orang kata pajak emas ni untung sebab tiap-tiap bulan pergi ambil duit dekat Arahnu. Arahnu tu bukan bekerja tu kita ni meminjam dekat Arahnu. Bila dikatakan untung dengan pajak, sebenarnya bukan untung. Setiap kali kita datang ke Arahnu dan kononnya dapat duit lebih tu, sebenarnya kita bukannya dapat duit lebih semata-mata. Kita naikkan hutang kita. Dulu mungkin kita pinjam dengan Arahnu 2,000, kali ni 3,000, dapatlah lebihan 1,000. Tetapi surat kita tu dah bertambah hutangnya. Jadi kalau nak tebus emas yang kita dah pajak tu, instead of kita kena bayar 2,000, sebenarnya kita kena bayar 3,000. Kalau harga emas tak naik ataupun tak bergerak lah, stagnan, tak ada so-called duit lebih tu. Setiap 6 bulan kita yang kena kejar dengan Arahnu tu untuk bayar duit upah. Kalau charge upah tu tak mampu dibayar, emas kena lelong. Silap-silap nama kena blacklist. Benda ni orang tak nampak sangat sebab kebanyakan orang pergi Arahnu emas dekat tempat yang tak ada siklis. Konsep pajak emas ni, ini bukan cara nak buat duit, nak buat untung. Tapi konsep pajak emas ni nak mudahkan mereka ni yang susah dapat loan dari bank buat pinjaman di Arahnu. Jadi janganlah rosakkan market Arahnu tu dan menyusahkan orang-orang yang susah nak buat loan dengan bank ni disebabkan kepentingan dan ketamakan sebab duk main teknik-teknik pelik-pelik tu.